iaitu inilah perihal limpahan rahmat Tuhanmu kepada hamba-Nya bernama Zakaria, Nabi Zakaria. Jadi Allah mulakan perkataan zikru rahmati rabbik, ya. Ini adalah satu perihal peringatan limpahan rahmat daripada Tuhan kepada Tuhanmu kepada seorang hamba bernama Zakaria. Jadi Allah mulakan dengan memperkenalkan Zakaria ini bukan sebagai nabi tetapi sebagai abd, sebagai seorang abd. Jadi di sini sahaja kita nampak sesuatu, ya. Kalau kita tadabbur ayat yang kedua ini, kita bercakap tentang abd dan ada kaitan dengan rahmat. Lagi kita menjadi hamba, merendah diri, ya, merasa diri kurang, memerlukan pertolongan daripada Tuhan, maka Allah akan memberikan rahmat kasih sayangnya, ya, akan terus memberi rahmat, memberi kasih sayangnya. Dan bila bercakap tentang kasih sayang, ia adalah satu bantuan daripada Allah, tanpa kita sedar macam mana proses itu berlaku, dan ianya terus menjadi satu solusi.